Kita nak 1000 pip kot, takkan stop loss 30 pip. Okay, Assalamualaikum guys. Dah lama aku tak buat video ni. Aku comeback balik Oh wow. Buat video untuk ni lah, untuk member-member yang ada bagi tahu dia nak belajar kan. So aku aktif balik aku punya YouTube untuk mengajar dan sharing kat member yang nak bermula trading. Okay guys, so hari ni aku nak share, aku dah nampak satu entry goal yang sangat menarik dan sangat lulus pada pandangan aku lah. Aku kan cewek, jadi untuk cari entry tu tak satu trading strategi tak tu masuk. So mengikut 4 trading strategi untuk setup ni, Alhamdulillah dah achieve Okay, jom kita go through satu persatu trading strategi. Okay, mula-mula sekali kita tengok kat sini kan, dekat kasar hijau yang aku tandakan ni, sini ada berlaku support become resistant. Dia tak berlaku lagi, dia tak jadi lagi support become resistant, tapi potential dia akan jadi support become resistant. Dekat sini dia ada support letter support kat sini. Letter support, dan candle ni telah memecahkan kawasan support tersebut. Support resistant ni adalah trading strategi support resistant apabila support telah di break, jadi kawasan yang break support itu dia akan menjadi shilling ataupun dia akan jadi resistant yang baru. Dia market structure punya rule dia memang macam tu So dia tak jadi lagi. Mungkin tengok sekarang ni chart kat H4 kan. Mungkin malam ni paling cepat dia akan pergi kat sana, ataupun esok dia akan pergi kat kawasan hijau tu. Price akan bergerak masuk ke kawasan hijau. Jadi untuk pagi ni aku tunjuk probability saja. Aku buatkan satu area hijau ni, area untuk semua boleh tengok. Yang price aku predict akan pergi ke situ lah untuk setakat ini, setakat keadaan market sekarang. Okay, selesai untuk support and resistance punya analisis. Next kita pergi ke supply and demand start pula. Supply and demand start tu berlaku dia ada drop, base drop kat situ. Dekat time frame kecil dia ada drop, base drop. Aku tunjuk dekat kawasan hijau ni berlaku drop, base drop. So dekat sini aku tengok H1. Okay. Nampak tak dekat kawasan hijau kat sini dia ada drop, base drop punya. So dekat kawasan base tu expected memang akan jadi kawasan untuk entry lah. Okay, dekat kawasan hijau ni juga, sekarang ni kawasan hijau ni dia ada swap zone tau. Swap zone ni adalah kawasan pertukaran. Apabila contohlah supply atau demand yang telah dipecahkan, dekat situ dia akan swap. Swap menjadi yang sebaliknya. Contoh macam kat sekarang ni, zone demand telah dipecahkan oleh price dekat sini. Dia dah dipecahkan, dia turun kat bawah. So kawasan tersebut akan jadi swap zone. Dia akan swap menjadi kawasan supply yang baru. Kata apa? Shilling yang baru lah. So dia lebih kurang sama je dengan support dengan resistance punya principle. Tapi support resistance punya principle dia adalah, konsep dia adalah line. Dia satu titik tu, dia ada satu solid shilling tu. Macam supply and demand ni dia adalah area. Tu perbezaan dia. Tapi konsep dia lebih kurang sama saja. Macam line chart dengan bar chart. Line chart tu lebih merujuk pada support and resistance. Kalau bar chart tu dia lebih kepada supply and demand.
So faham semua. So untuk side supply and demand kat situ pun adalah tempat area untuk entry untuk entry sell. Okay, next trading strategy yang aku pakai adalah market structure ataupun chart pattern. Market pattern. Market pattern, chart pattern, price pattern, semua sama saja. Dia pattern lah. Dia pattern chart pattern. What? Jadi chart pattern yang kita boleh nampak kat sini lah. Kalau contoh macam aku dah tahu dah chart pattern ni kat sini. Bagi orang yang tak tahu, kat sini daripada atas ni sampai ke sini dia telah membuat pole. Nampak tak banyak candle merah ni? Banyak candle merah ni kan? Bila banyak candle merah ni dia panggil pole. Dia panggil pole. Pole ni digunakan dalam chart pattern yang bernama flag pattern. So nak tengok flag pattern. Apa tu flag pattern? Flag pattern tu dia adalah flag. Dia bendera. Dia konsep ni macam bendera. Bendera tu adalah base lah kawasan entry. Sekejap aku tunjuk So aku tukar Ashwa balik. Inilah bendera yang aku maksudkan. Nampak tak kawasan ni? Price dia membentuk macam bendera ni. 3 segi. Sini dia akan pergi ke sini. Ni awal-awal dia punya point. Sini, pergi bawah ni, lepas tu pergi sini. Dia akan membentuk 3 segi. Dia akan membentuk seperti bendera. Jadi kalau mengikut chart pattern, sekarang, memang dia mencari harga dekat kawasan hijau. So dari segi chart pattern pun memang menunjukkan dia akan mencari entry kat sini lah, kat kawasan hijau. Sejauh mana aku expect dia akan pergi? Agak panjang ni pool ni, kau tengok daripada atas ni sampai ke bawah ni kan. Tapi tamak sangat kalau ambil tinggi macam tu. Aku ambil dari sini lah, sini sampai ke sini, sebab dia ikut H4 punya ni. Nampak tak H4, penurunan H4? Penurunan H4 dia daripada sini kan, daripada atas ni kan. So kita ambil macam aku expect. Aku lukis satu ni cara kita nak predict sejauh mana price nak pergi. Yang ni sampailah ke bawah ni. Okay, bila price lebih kurang kat sini lah. Tak nak ambil banyak sangat, dia biar kita simpan reserve sikit. So tinggi ni price dah jatuh tinggi ni, maksudnya momentum dia untuk pergi banyak ni. So aku expect penurunan chart dia akan daripada sini lah, yang tempat dia ambil order ni, sampailah dekat kawasan bawah ni. Nampak tak? Dekat kawasan bawah ni. Tunjuk kat sini lah, lebih kurang. Kalau aku memang aku aim kat sini lah, 4450. Aku akan aim dekat sini. Sebab aku memang suka menggunakan prediction daripada flag pattern ni. Sebab walaupun kita tak dapat dia punya penurunan sampai kat situ, tapi at least kita akan dapat lebih pada separuh daripada penurunan pertama ni. Sebab nanti kita akan buat positive stop loss. Setiap 100 pip atau 200 pip atau 500 pip, kita akan buat positive stop loss. Kita jadikan stop loss yang aktif tu, kita tarik dia menjadi positif. Jadi bila kita berjaya meraih, contohlah kita dapat 500 pip. Okay, kita dah menang 500 pip. Kita boleh je nak ambil 500 pip tu, terus keluar daripada market. Tu pun boleh, tak ada masalah. Tapi bagi aku suka hold. Apabila aku suka hold, aku kena riskkan sikit profit aku. Tapi tak apalah, dia dah jadi profit 500 pip kan. So aku akan biasa buat positive stop loss ni, aku akan tarik kepada 400 pip daripada harga semasa. Apabila dah profit 500 pip lah. Jadi kalau contoh price teruskan membuat penurunan, aku akan dapat lagi 100-200 pip. Aku akan upkan lagi positive stop loss tu.
dia akan jadi dekat 500 pip. Jadi contoh kalau price membuat pembalikan arah, dia naik ke atas, dia langgar aku punya positive stop loss, okey je, tak ada masalah. Aku tetap profit. Itulah kita, bila kita trading, kita kena macam ni, kita kena tahu apa yang kita nak. Kita nak menang pips ke kita nak menang duit. Kalau kita nak menang duit, bila dah dapat 500 pip tu, korang terus je lah keluar dari market lah, collect profit. Tapi bagi aku nak menang pips, jadi aku nak pips banyak lagi. Setiap entry tu kalau boleh aku nak 1000 pips, paling sikit lah 1000 pips. Kita aim macam tu. Ada juga yang tak dapat, ada yang dapat 800, ada dapat 600, ada yang dapat 400 juga. Sebab dia ada pembalikan arah kan. Tapi tak apa lah, at least kita kena aim mula-mula 1000 pips. 10.25 pagi. So aku expect lah price akan sampai dekat kawasan tu mungkin malam ni, sebab ni adalah chart H4. Malam ni dia akan sampai, tu paling cepat lah, malam ni paling cepat, ataupun esok dia akan sampai ke atas tu, dan dia akan buat rejection kat atas tu. Aku lupa, satu lagi trading strategi, baru 3 kan. Satu lagi trading strategi adalah BBMA lah. Okay, so aku tunjuk BBMA pula. Alright, gitu. So dari segi side BBMA pula, kita boleh tengok kat sini mula-mula always cari momentum dulu. Kalau BBMA mula-mula aku tak cari MA dulu, aku akan cari momentum dulu kat mana. So dekat bawah ni dia ada satu candle momentum yang close dekat bawah low BB sikit saja, tapi tak mengapa, dia tetap juga close bawah daripada low BB. So kat sini kita boleh nampak dia membentuk candle marbuzu panjang macam ni. Maksudnya dia ada satu momentum sell, dia satu candle saja yang turun kat bawah. Apabila ada satu candle marbuzu macam ni dan dia close di luar low BB, maksudnya dia ada momentum sell. Kita set dekat kita punya kepala, okey, ni peluang sell. Dekat mana nak entry? Okey, sekarang ni kita boleh tengok price dia dah sentuh dua-dua MA 510 low. Maksudnya dia dah dia dah sampai checkpoint dia 510 low. Dia berhenti kat situ dan price naik balik ke atas, dia mencari 510 high. Dekat mana 510 high? Dekat sini lebih kurang. Kat sini 510 high. 510 high kat situ. So nanti kita expect bila price sampai dekat 510 high, price pun sampai dekat kawasan hijau yang kita tandakan, yang kita nak entry tu kat situ. So keempat-empat trading strategi menunjukkan dekat situ ada entry sell. Cuma satu lagi bagi aku yang cerewet sikit, BBMA, aku nak satu benda ni. Kalau boleh lah, memang setiap setting aku nak satu benda ni. Aku nak dia buat rejection dekat mid BB. Mid BB kat sini baru. Nanti mid BB mungkin akan masuk kat dalam kawasan hijau ni juga. Mid BB, dia akan jumpa mid BB, dia akan jumpa MA 510 high kat situ. Dia akan buat rejection. Apa maksud rejection kat situ? Dia akan buat satu candle yang ada satu shadow kat atas. Lepas tu dia turun balik. Dia akan sentuh je mid BB dengan MA 510 high. Lepas tu dia akan buat penurunan. Bila start dia close je candle, dia buat je rejection macam tu, boleh entry. Boleh satu entry solid, entry solid, letak stop loss. Contoh mana yang tak sanggup loss banyak, boleh letak 50 pip stop loss. Macam aku top stop loss 100 pip. 100 pip kita nak 1000 pip kot, takkan stop loss 30 pip. What? Jadi kita kena ada risk and reward lah. Kita nak 1000 pip, risiko kita adalah 100 pip. Jadi macam aku entry nanti bila masuk kat kawasan hijau ni, dia buat rejection. Dia masuk tak entry lagi. Dia buat rejection candle tu, baru aku akan entry. Aku entry tu satu entry yang solid, anchor lock, 0.10 ke. Kalau siapa ada duit banyak boleh hentak satu, kat situ kita bobok anchor
lock anchor lah. Lock besar satu. Lepas tu kita biar dia berlayar. Biar dia berlayar, ada re-entry lepas ni kita masuk lock kecil sikit. Itulah function anchor lock. Anchor lock ni dia untuk menahan lock-lock kecil yang kita akan re-entry di masa depan nanti. Esok ke, lusa ke, tulak ke, minggu depan ke. Jadi jelas empat strategi menunjukkan entry dekat kawasan hijau ni. Okay, mana yang tak faham, ada yang apa benda komponen tak faham yang aku explain ni kan. Yang aku explain ni secara general lah, sangat general dan dia tak detail sangat. Jadi kalau mana yang tak faham boleh komen kat bawah, nanti aku akan buat special video untuk korang belajar satu-satu benda. Contoh macam orang tak faham Quasimodo. Apa benda Quasimodo tak tahu kan. Quasimodo tu dia ada chart pattern. Chart reversal pattern. Contoh macam flat pattern ni adalah continuation chart pattern. Dia kena belajar lah benda tu. Satu lagi teknik dia macam advance sikit lah. Flat pattern ni dia advance sikit. Dia under supply and demand. Basic supply and demand dia ada area kat atas tu, ada area bawah, dia area atas. Mana nak buy, mana nak sell, tu basic supply and demand. Advance sikit adalah flat pattern. Bukan flat pattern, lupa lah. Apa nama? Swap zone. Swap zone tu dia advance sikit. BBMA macam biasa lah. Korang kena memang kena faham lah BBMA punya principle. Dia mudah dia sebenarnya. Simple sangat. Lepas tu support resistance biasa lah. Tak ada sangat support resistance. RBR, RBS, benda-benda macam tu lah. Dia support become resistance become support. Tu je. Dia tak banyak sangat. Yang ni boleh belajar dekat mana-mana channel lain ke, nak belajar internet pun boleh. Apa-apa tak faham nanti beritahu kat komen, nanti aku buat video lah. Alright, itu saja daripada aku untuk hari ni. Jumpa lagi untuk next video. Mungkin esok ke, mungkin malam ni ke, kalau ada setup aku buat video baru. Okay, bye-bye guys. Assalamualaikum.